Mana kunci kereta aku? Tu lah. Aku bukan nak persoalkan pasal kunci kereta. Aku nak tunjuk korang ada sebuah SUV daripada Malaysia punya, iaitu Pro 2 Arus. Kita ada dua model Pro 2 Arus ni. Cumanya untuk spek Evan macam ni. Untuk spek X macam ni lah rupa dia. Cuma depan dia sama saja. Cuma kelebihan untuk Evan, dia dah ada dia punya low step semua ada tepi ni. Siapa yang nak letak fork boleh letak dekat atas ni. So itu kelebihan untuk Evan lah. So dan untuk X pula, dia cuma spek biasa saja. Yang mana tak mampu beli masa harga bermula arus keluar tu, boleh ambil yang ni lah. Cuma yang ni harga berbeza lah kat kedai kami. Macam ni kita jual RM40,000. Untuk spek Evan pula geng, kalau korang tengok dalam ni, dia punya luaran dia memang nampak cantik lah. Dalaman dia pun cantik. Tengok aku tunjuk untuk korang. So macam ni, dia ada leather seat original. Ada adap player. Dalaman dia pun masih cantik lagi. So bau-bau ala-ala kedai semua lah. Nampak dia punya belakang pun masih okey lagi. Cantik model ni memang cantik. So siapa yang beli memang agak jackpot lah. Dia tak agak lah, memang jackpot lah. Kiranya korang beli tak perlu buat apa dah. Sebab yang ni tahun 2023 kan. Bukan tahun lama tahun 2023 nampak. Plastik pun tak koyak lagi Plastik pun tak koyak lagi. So nampaklah dia baru lagi. So owner sebelum ni mungkin tak pakai sangat. Okay. So harga harga yang saya nak jual yang ni RM59,000. Tapi kalau korang kata korang nak murah lagi, tak ada. Jom kita pergi sebelah pula. Okay, yang sebelah ni pula spek X tahun 2019. So yang ini luaran dia macam ni lah kondisi dia. Yang ni owner tambah. Tapi kalau original X tak ada ni tambah. So dalaman dia biasa saja seat fabric. Cuma yang ni dia tambah juga dia punya Android player semua. Cuma dia tak nampak macam yang Evan lah. So nampak biasa saja, basic lah orang kata. Belakang pun sama juga, dia seat biasa juga. Cuma adalah sikit-sikit korang kena buat lah. Macam cantik, kena buat cushion sikit ke apa ke kan. Macam ni pun saya nak jual murah je. Ini pun saya nak jual dalam RM40,000 saja. So yang mana nak cari arus bawah 50, orang boleh ambil yang ni. Tapi yang ni bukan kereta banjir. Bukan kereta banjir, bukan kereta rosak. Yang ni kita jual harga cash. Ni tak tahu, kita jual harga cash saja.